Sekarang ni ada banyak sangat platform pelaburan emas dekat luar sana. Untuk pastikan tuan-puan selamat dengan apa sahaja pelaburan emas, pastikan tuan-puan ada emas fizikal di tangan. Kekuatan emas ini terletak pada fizikalnya. Kalau berlaku apa-apa sekalipun kepada syarikat pengeluar, emas yang kita simpan sendiri di tangan ini tiada apa-apa masalah. Kalau diisytiharkan muflis ataupun harta dibekukan, emas fizikal di tangan tidak akan terjejas. Sebab emas adalah satu-satunya aset yang tidak direkodkan dalam sistem kewangan. Kalau duit kertas tak laku disebabkan oleh keadaan ekonomi dan juga politik yang ekstrim, contohnya seperti hyperinflasi dan juga peperangan, emas di tangan kita ini masih lagi bernilai dan selamat. Walau apa pun bentuk pelaburan emas, pastikan tuan-puan dapat emas fizikal. Bukan hanya sekadar nombor dalam akaun ataupun dapat dividen ataupun dapat surat pajak. Di PUBG Gold terdapat platform akaun emas Gap yang mana kita boleh dapat emas fizikal dengan mudah dan murah. Serendah RM100 pun tuan-puan boleh menabung gram emas secara konsisten sikit demi sedikit sehingga cukup target saiz emas yang tuan-puan mahu. Kemudian tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal, gold bar dan dinar yang pelbagai saiz pada bila masa sahaja. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama PUBG Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.